بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada korang semua kerana sentiasa support untuk akak terus bercerita. Hari ini akak nak sampaikan 2 lagi kisah seram. Jom like, share dan subscribe dan dengar kisah ni. Akak mulakan dengan kisah pertama ni, dia mengenai dendam dekat teratak pinggir pantai tau. Kisah ni dia bawa Aina kembali ke tahun 2013 lah. Sepatutnya percutian tu dia jadi trip healing lah untuk diorang bertiga. Aina, Sarah dan juga Hana. Jadi diorang ni memang dah lama dah plan nak lari sekejap dari hiruk pikuk bandar kan. Busy benar orang bandar. Jadi diorang ni pilih lah kawasan penginapan dekat tepi pantai dekat negeri Melaka. Masa tu memang terkenal gila lah dengan rumah tumpangan gaya tradisional. Jadi diorang gerak lah dari pejabat. Masa tu petang hari Jumaat. Jalan memang tak sesak sangat lah. Cuaca pun elok, Alhamdulillah. Dalam perjalanan tu diorang singgah lah beberapa masjid lama sekitar Melaka Tengah. Jadi Aina dengan Sarah ni disempatlah tunaikan solat sunat. Hana pula dia tak dapat sebab dia tengah uzur kan. Dalam pukul 6.30 petang macam tu, diorang sampai dekat tempat penginapan yang diorang tempah tu. Sebuah unit bernama Teratak Seri. Teratak tu dia agak terpencil sikit korang. Dia paling hujung sekali dekat dengan pokok bakau dan juga semak yang tebal tau. Dari luar lagi dah rasa sunyi. Bila masuk, adalah bau kayu lama yang lembab dah terus menusuk kat hidung diorang. Susunan bilik dia masa tu simple je. Ada 3 katil bujang. Katil tu rapat-rapat. Lepas tu Sarah dia pilih katil dekat dengan tingkap lah. Hana dekat tengah. Aina pula dapat katil yang hujung sekali. Betul-betul sebelah pintu bilik air yang dibuat daripada plastik nipis. Lengkap ceritanya. Lepas makan malam, dekat medan selera yang berdekatan, diorang pun baliklah ke teratak tu semula. Masa tu suasana terus jadi sunyi gila tau. Malam Jumaat pula tu, dekat kawasan parking, cuma kereta Sarah je yang ada. Kereta lain kosong. Sarah pula tiba-tiba dia datang uzur malam tu. Jadi Aina seorang je lah yang boleh solat pada ketika tu. Dalam pukul 12.15 tengah malam macam tu, Aina dia siap pergi ambil wuduk. Lepas tu dia keluar daripada bilik air. Masa tu Aina perasan tau, Hana duduk dalam keadaan terkaku atas katil. Badan dia menggigil teruk. Lepas tu dia punya gigilan tu pula sampai gigi dia berlaga-laga macam menahan kesejukan yang terlampau tau. Hana, kau kenapa? Aina tanya dalam keadaan cuak jugalah. Hana tak jawab tau. Mata dia terbeliak. Dia pandang ke arah pintu bilik air belakang Aina. Sarah pula dia memang dah selubung kepala dengan selimut lah. Langsung tak berani nak tengok apa-apa masa tu. Aina cepat-cepat dia ambil buku surah kecil kan. Dia duduk sebelah Hana. Lepas tu dia pegangkan tangan si Hana ni. Masa tu memang sejuk. Sejuk macam tak ada darah tau. Memang sejuk terasa lah. Aina baca ayatul kursi kuat-kuat. Dia cuba kuatkan diri dia sendiri sebenarnya. Dalam masa yang sama dia nak kuatkan rakan-rakan dia. Lepas Hana agak reda sikit, dia bisik sesuatu yang buat Aina terus rasa lemah lutut. Tadi masa kau dalam bilik air, bilik ni berubah. Kata Hana perlahan je. Suara dia bergetar korang. Berubah macam mana? Aina tanya balik semula dalam keadaan berbisik. Pintu plastik tu jadi pintu batu lama. Dinding kayu ni semua jadi batu berlumut. Ada kabus keluar dari celah-celah batu. Aku tak nampak kau keluar lah. Aku nampak ada seorang perempuan. Perempuan tu rambut panjang, baju dia koyak-koyak, penuh dengan tanah.
dia keluar dari pintu batu tu, dia jalan perlahan depan katil kita tau. Lepas tu hilang dekat pintu depan. Aina terus terdiam. Patutlah masa keluar bilik air tadi, satu badan dia rasa lain macam tau. Tanpa buang masa, Aina dia bentang sejadah, dia nak solat isyak lah masa tu. Baru je Aina angkat takbir, tiba-tiba bunyi pelik tau datang daripada luar. Prak, prak, pok. Macam batu kecil kena bumbung zinc lah macam tu. Mula-mula sikit, lepas tu makin kuat. Macam ada orang ramai-ramai baling batu atas bumbung. Lepas tu ada bunyi cakaran kuku panjang pula dekat dinding kayu sebelah katil Aina. Bunyi dia bunyi yang tajam, mencucuk telinga. Entah dari manalah datangnya. Aina rasa berani gila malam tu. Mungkin sebab marah kot. Percutian diorang tu diganggu. Diorang bajet nak pergi healing-healing kan. Healing ke bendanya macam tu. Dia masa tu dia masih pakai telekung. Aina berdirilah. Dia menghadap dekat dinding yang dicakar tu. Lepas tu dia cakap macam ni. Jangan ganggu kami. Dijerit tau. Kami datang baik-baik. Kami tak buat benda bukan-bukan. Pergi tempat lain. Dijerit. Aina ditendang dinding kayu tu sekuat hati. Dia marah betul. Ajaibnya sebaik je kaki Aina tu kena dekat dinding, semua bunyi tu terus jadi senyap. Batu tu berhenti. Cakaran pun hilang sunyi. Cuma tinggal bunyi aircon je. Itu je. Malam tu diorang tak tutup lampu langsung tau. Diorang bertiga berkumpul atas katil dekat tengah-tengah. Dia pegang tangan masing-masing sampai ke subuh korang. Esok paginya, kawasan penginapan tu dah mula meriah dah. Ramai pelancong datang kan. Jadi kereta pun dah mula penuh parking. Barulah diorang tarik nafas lega. Siang tu, diorang teruskan juga jalan-jalan sekitar Melaka. Lepas tu malam kedua, tak ada apa-apalah gangguan. Mungkin sebab kawasan dah ramai orang kot. Macam tu. Jadi diorang balik dengan satu pengajaran lah, dekat mana pun kita pergi kan, sebenarnya kita tak pernah bersendirian macam tu. Terima kasih kepada semua sebab sudi dengar cerita akak ni. Cerita Aina, Sarah dengan Hana ni dekat Teratak Seri. Akak teruskan dengan cerita kedua tau. Cerita kedua ni dia tentang dendam dari lereng bukit macam tu. Kisah ni berlaku masa tahun ketiga Miza ni. Dia sebagai mahasiswi dekat sebuah universiti dekat pesisir Kuala Terengganu. Masa tu kan, diorang berlima tau. Miza, Maya, Shasha, Farah dengan Juna. Diorang buat keputusan, diorang nak menyewa sebuah rumah teres 2 tingkat yang terletak agak terpencil lah. Betul-betul dekat hujung taman perumahan macam tu. Rumah tu dia susun atur dia agak pelik tau. Tingkat atas dia ada 3 bilik, manakala tingkat bawah dia cuma ada 1 bilik kecil yang asalnya store. Tu pun terletak dekat dapur. Jadi Miza dengan Maya ni dia kongsi bilik utama. Bilik utama tu menghadap jalan besar. Shasha dengan Farah ni pula dia duduk dekat bilik masing-masing lah, dekat tingkat atas. Tingkat pula menghadap ke belakang rumah macam tu. Satu kawasan lembah yang diapit oleh bukit hijau. Jadi bukit tu dia nampak tenang lah. Tapi entah kenapalah, aura dia agak berat tau. Juna pula dia atas permintaan sendirilah, dia pilih bilik bawah. Bagi diorang semua, bahagian paling tak selesa dalam rumah tu ialah tangga. Walaupun siang hari kan, kawasan tangga tu dia sentiasa rasa dingin. Lepas tu rasa suram. Macam cahaya matahari pun tak singgah dekat tangga tu. Bulan pertama tinggal kat situ semuanya nampak normal lah, okey. Tapi bila masuk bulan kedua, keadaan dia mula berubah tau. Farah dia jadi semakin pendiam. Dia mengadu setiap kali lepas pukul 12 tengah malam, dia dengar bunyi ketukan berirama tau dekat tingkap bilik dia. Ada juga masa bunyi tu macam bunyi batu-batu kecil dilempar dekat dinding lah. Jadi diorang ni cuba sedapkan hati. Diorang fikir mungkin bunyi dahan pokok ataupun angin dari bukit kan. Tapi gangguan tu berlaku setiap malam sampaikan Farah langsung tak boleh tidur. That's why dia sangat tertekan dan boleh dikatakan dia macam tak boleh nak move on lah. Satu malam tu Farah datang ke bilik Miza dalam keadaan dia menggigil. Dia ceritalah dia nampak bayangan sepasang kaki berdiri kaku dekat bawah celah pintu bilik dia. Dia tunggu kaki tu bergerak tapi
benda tu cuma berdiri dekat situ lama sangat. Dalam masa yang sama, Juna yang duduk dekat bilik bawah, dia mula bersuara tau. Juna ni dia memang lain sikit, hijab dia agak nipis. Dia mengaku dia selalu nampak ada seorang perempuan berbaju lusuh. Baju dia warna kekuningan. Dia mundar-mandir dekat dapur tau. Tapi dia diam lah sebab tak nak lah dia orang semua tu rasa takut. Kemuncak ketakutan tu bermula bila Shasha cerita mimpi dia. Dalam mimpi tu, Shasha dia menyusukan seorang bayi yang memang sejuk gila. Macam ais tau bayi tu. Pada masa yang hampir sama, Juna yang tengah naik tangga nak ke ruang solat tiba-tiba jadi kaku. Dia nampak perempuan berbaju lusuh tu berdiri dekat anak tangga bahagian tengah. Dia tengah peluk kain bedung kosong tau. Jadi Juna terus jerit, dia panggil nama Miza dengan suara yang paling cemas yang pernah Miza dengar. Bila Miza berlari keluar, perempuan tu dah tak ada dah. Tapi Juna dah terduduk dah dengan muka yang pucat dekat situ. Sebab dia nampak. Sejak kejadian tu, diorang berlima tak berani dah nak tidur berasingan tau. Diorang semua tidur berkumpul dalam bilik utama. Lantak lah, berhimpit-himpit pun macam anak ayam pun lantak lah. Tapi kan, bilik utama disangka paling selamat tu rupa-rupanya jadi tempat kejadian paling seram dalam hidup Miza. Cuba korang bayangkan, satu malam Miza ni dia terjaga sebab dada dia rasa sesak sangat. Badan dia rasa berat macam ada benda tekan tau. Dalam cahaya lampu tidur yang agak sama-sama kan, Miza nampak Farah yang tidur sebelah tengah mengiring menghadap Miza. Farah peluk Miza kuat gila sampai cengkaman dia buat lengan Miza ni rasa sakit. Bila Miza buka mata betul-betul, Miza nampak Farah tengah merenung dengan mata terbeliak luas sambil dia senyum korang. Tapi kan senyuman tu bukan senyuman Farah yang Miza kenal tau. Senyuman yang menyeringai sampai nampak gusi, penuh dengan kebencian. Bayangkanlah korang, kawan baik kau tiba-tiba macam tu. Miza cuba jerit tapi suara langsung tak keluar. Dia nak beristighfar pun lidah dia rasa macam kaku sangat. Jadi Miza cuma mampu pegang selimut. Lepas tu Maya dekat sebelah tu, dia harap Maya tu berjagalah kan. Sebab dia betul-betul mengharapkan Maya tu boleh hilang rasa takut dia. Tapi semua orang tidur mati korang masa tu sayangnya. Situasi tu beberapa minit je tapi dia rasa tu berjam-jam. Farah dia cuma merenung sambil dia cengkamkan lengan Miza dalam keadaan yang makin kuat. Lepas tu Farah lepaskan pelukan. Lepas tu dia berpaling lah membelakangi Miza. Lepas subuh, Miza dapat tahu daripada Maya yang dia pun alami benda yang sama. Cuma bezanya, Maya ni dia terlalu takut nak buka mata malam tu. Dia pejam juga mata. That's why lah dia rasa macam member dia tu tidur mati. Dia tak tunggu lama, diorang bertiga ni, Miza, Maya dengan Juna ni pergilah jumpa jiran sebelah. Mujurlah jiran sebelah tu kan, dia guru agama yang diorang panggil Ustaz Haji. Farah masa tu tak ikut dah. Dia lebih rela berkurung lah dalam bilik dengan alasan dia nak tidur lah apalah. Bila diorang ceritakan semua gangguan tu, Ustaz Haji tu dengan isteri dia cuma mengeluh panjang lah macam tu. Rupanya kawasan perumahan tu dibina atas bekas sawah tebiah. Dekat lereng bukit belakang rumah diorang tu dulu kan pernah tinggal lah seorang wanita yang kehilangan bayi dia dalam tragedi yang menyedihkan lah. Wanita tu dia jadi tak waras, lepas tu akhirnya dia meninggal dunia dalam keadaan yang tak tenang. Menurut Ustaz Haji lagi, entiti tu dia selalu mencari tahu tempat nak menumpang kasih, terutamanya pada wanita muda yang semangat dia lemah macam tu. Penduduk situ memang tahulah untuk tak berada dekat luar rumah lepas waktu asar sebab kawasan bawah bukit tu dia selalu jadi laluan wanita bayi tu. Macam tu. Diorang memang dah biasa, dah faham dah. Gangguan yang diorang alami tu rupanya bukan sekadar bunyi-bunyi kosong tau. Entiti tu dah mula masuk rumah, lepas tu dah mula menguasai salah seorang daripada diorang tu. Farah yang paling lemah semangat. Nampaknya memang Farah dah jadi macam pintu lah macam tu. Bila diorang balik petang tu, satu kejadian buat diorang ni semua terkedu. Farah berdiri dekat balkoni tingkat atas sambil dia merenung ke arah bukit dengan pandangan yang kosong. Sambil tu mulut dia tak henti-henti, dia nyanyi lagu dodoyan korang. Lagu dengan lirik yang lama yang langsung diorang tak faham.
Tapi diorang tahulah tengah mendodoi baby kan, macam tu. Miza dia berdiri kaku tengok Farah dari bawah lah masa tu. Lagu dodoyan tu dia tak kuat tau, tapi cukup jelas lah menusuk kat telinga. Nada dia perlahan, tapi dia beralun macam orang tengah tidurkan bayi. Cuma lirik dia langsung tak ada bahasa yang diorang ni kenal. Bulu roma diorang semua naik tegak serentak. Bayangkanlah. Juna yang paling cepat lah dia sedar keadaan masa tu bukan biasa-biasa. Dia terus baca ayatul kursi kuat-kuat. Maya tarik tangan Miza, dia suruh lah jangan pandang lama-lama kan. Tapi Farah ni dia tetap menyanyi. Dia tak bergerak langsung, tak berpaling. Cuma dia pandang bukit tu macam ada sesuatu yang memanggil dia dekat situ. Dia melayan lah situasi tu kan. Tiba-tiba Farah berhenti menyanyi tau. Perlahan-lahan dia berpaling ke arah diorang ni semua. Dalam keadaan yang diorang ni memang diorang sendiri pun rasa dudap-dudap time tu. Lepas tu diorang tengok mata Farah ni kosong. Bukan kosong macam orang mengantuk ke, kosong macam tak ada siapa-siapa kat dalam. Dia senyum nipis, senyum yang buat perut Miza ni terus rasa nak memulas kat situ. Dia rindu anak dia. Farah bersuara macam tu, tapi suara tu bukan suara Farah. Diorang tahulah bukan suara Farah, suara yang lebih garau, lebih dalam. Bukit tu sejuk, dia nak teman. Miza rasa lutut dia hampir nak jatuh tau. Maya terus menangis. Juna dia laungkan azan sekuat hatilah walaupun suara dia bergetar. Masa laungan azan berkumandang, Farah dia menjerit kuat, jeritan yang bukan jeritan manusia biasa. Badan dia terundurlah setapak dua tapak macam tu, hampir-hampir jatuh daripada balkoni tu. Dalam keadaan yang kelam kabut tu, Ustaz Haji yang diorang hubungi lebih awal akhirnya sampai jugalah dengan isteri dia dekat rumah tu. Ustaz Haji dia terus baca ayat-ayat ruqyah tanpa berhenti lah masa tu. Isteri dia pegang botol air, lepas tu dia percikkan air tu ke arah Farah. Farah jatuh terduduk tau. Dia menangis teresak-esak macam budak kecil. Tangisan tu dia lama, lepas tu penuh dengan sayu. Lepas tu perlahan dia senyap. Malam tu Farah dia demam panas. Badan dia menggigil sampai ke subuh korang. Ustaz Haji dia pesan satu je. Farah kena keluar dari rumah tu secepat yang mungkin. Rumah tu dah ditanda. Entiti tu dah tahu dah pintu dia. Maksudnya dia dah tahu dah Farah tu lemah. Tak sampai seminggu diorang semua pindah, bukan Farah je. Tak tunggu habis kontrak dah. Jadi barang diorang tinggal mana yang sempat je diorang ambil. Yang penting-penting. Masa tu diorang fikir yang paling penting nyawa lah. Dia bawa nyawa diorang dulu. Farah dihantar balik ke kampung. Lepas tu dia dirawat. Dia sendiri tak ingat apa-apa pun tentang malam yang dia dodoikan lagu tu. Tapi kan setiap kali dengar tangisan bayi, Farah akan terus pucat dan tangan dia jadi menggigil. Beberapa bulan lepas dia pindah, Miza dengar cerita dari jiran lama lah. Rumah tu kosong lama korang. Adalah penyewa baru, dia pernah masuk tapi dia tak sampai sebulan. Lepas tu dia keluar lari waktu malam. Kata dia setiap kali lepas asar akan ada perempuan berdiri dekat balkoni, dukungkan kain bendung kosong tau, sambil menyanyi lagu lama, mendodoikan bayi lah kononnya macam tu. Bukit tu masih ada, confirm lah masih ada kat situ. Tenang daripada jauh, nampak je tenang. Tapi sampai sekarang Miza tak pernah berani pun nak pandang lama-lama ke arah lereng hijau tu. Betul, sebab Miza tahu bukan semua yang kehilangan anak ni dia mampu lepaskan rindu. Dan bukan semua rumah patut dihuni dengan manusia. Ada juga rumah yang dihuni dengan perkara gaib tau. Dan kalau kita lemah untuk melalui itu, kita mungkin akan tenggelam dengan situasi tu. Jadi tindakan diorang ni untuk pindah dari kawasan tu adalah yang terbaik lah bagi diorang, sebab diorang bukannya kuat semangat untuk hadapi situasi tu. Korang jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Terima kasih sebab sudi menonton. Bye. Assalamualaikum.